Wadak, selamat petang. Salam cuti. Apa ni? Mandom je. Alah, relax lah. Dah lah tu. Cukup-cukup lah nangis tu. Cukup-cukup lah kecewa tu. Dalam hidup ni, macam tu lah. Ada benda yang kita nak, Allah tak bagi. Tapi Allah bagi apa yang kita perlu. Sabar. Jangan kecewa. Jangan terus berputus asa. Teruskan melangkah. Gunakan kaki kita yang Allah bagi ni. Langkahlah dengan langkah yang terbaik, insya-Allah. Sambil langkah, teruskan berdoa. Moga-moga Allah kurniakan rezeki yang lebih baik untuk kita di masa akan datang. Senyum selalu. Jangan tunjuk sangat kita ada masalah. Okey? Santai. Tengok saya, senyum. Ada masalah, senyum. Ucapkan Alhamdulillah. Moga-moga ujian yang Allah bagi itu adalah ujian yang nak jadikan kita lebih baik. Dan juga jadikan kita manusia yang terus sentiasa senyum dengan ujian yang Allah Ta'ala bagi, insya-Allah. Senyum selalu. Bye-bye.